Tajuk pembentangan, penguasaan aspek kata kerja aktif tak transitif menggunakan kit transitif bagi pelajar tingkatan 6 oleh Samsul Azwani Nawi, Nurhana binti Awang Samah, Hasma binti Abdul Qadir, Muhammad Darus Ikon bin Ahmad Nazri, Muhammad Afif Kushairi bin Jin Suhaimi dari Pusat Tingkatan 6 SMK Temerloh. Abstrak. Kajian ini dilaksanakan bagi meningkatkan penguasaan kata kerja aktif tak transitif dalam kalangan pelajar tingkatan 6 dengan menggunakan kit transitif. Tujuan kajian ini ialah untuk mengenal pasti tahap penguasaan kata kerja aktif tak transitif dalam kalangan pelajar tingkatan 6 menggunakan kit transitif. Kajian tindakan ini menggunakan model Kurt-Lewin 1946 dan Laidlaw 1992 sebagai rujukan. Data dianalisis melalui pra-ujian dan pasca. Hasil dapatan kajian menunjukkan peningkatan ketara dalam pencapaian setiap peserta kajian selepas intervensi dijalankan. Berdasarkan skor dalam pra-ujian dan pasca ujian menunjukkan peningkatan peratusan pencapaian pelajar melebihi 20%. Selain itu, nilai T yang besar iaitu 16.20 dalam ujian T berpasangan menunjukkan perbezaan yang signifikan antara min, pra-ujian dan pasca ujian. Oleh itu, kajian ini membuktikan bahawa kit transitif efektif dalam membantu pelajar tingkatan 6 meningkatkan penguasaan kata kerja aktif tak transitif. Oleh itu, kit transitif wajar diperluas dari aspek penggunaannya oleh para guru untuk mengatasi masalah penguasaan kata kerja aktif tak transitif dalam kalangan pelajar. Pengenalan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 komited mendapatkan kualiti kurikulum di sekolah setanding dengan standard antarabangsa. Konteks ini menunjukkan bahawa setiap peserta kajian di Malaysia perlu menguasai kemahiran yang diajar di sekolah sepenuhnya. Dalam konteks PPPM 2013 hingga 2025, khususnya dalam sistem pendidikan di negara kita, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menggariskan 6 aspirasi bagi peserta kajian. Antaranya ialah pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dua bahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Berdasarkan 6 aspirasi peserta kajian, pengetahuan merupakan aspek yang difokuskan dan dititikberatkan dalam kajian ini. Penyataan masalah. Fokus kajian dalam kajian ini berkaitan dengan kata kerja aktif tak transitif yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran STPM baharu semester 2. Menurut Zaliza 2013, kelemahan penguasaan tata bahasa Melayu dalam kalangan pelajar sering menjadi buah mulut dan perbualan pelbagai pihak. Muhammad Ramsul 2018, dalam masyarakat hari ini, berlakunya kekurangan fahaman penggunaan tata bahasa sehingga menyukarkan perbezaan kata yang hendak digunakan mengikut konteks dan situasi. Tambahan pula, kata kerja sebagai satu golongan kata yang boleh dibahagikan kepada dua kumpulan utama iaitu kata kerja aktif tak transitif dan kata kerja transitif. Muhammad Noor Mariati N. Muhammad Saleh Nurhana N. Baharum Hasrina 2017, pelajar seringkali keliru dengan bentuk kata kerja yang pelbagai berdasarkan subjek dan kala. Melakukan penambahan kata kerja yang tidak perlu, mengurangkan kata kerja yang perlu, pemilihan kata kerja yang salah. Refleksi pengajaran dan pembelajaran. Sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran, pengkaji mendapati bahawa pelajar-pelajar kelas tingkatan 6 selalu menghadapi masalah dalam aspek kata kerja aktif tak transitif, walaupun mereka telah diberi contoh yang lengkap oleh guru berdasarkan modul yang disediakan. Pelajar-pelajar juga telah diberi penerangan yang mencukupi dan modul yang dibina sendiri oleh guru dalam panitia bahasa Melayu sebagai bantuan dalam pembelajaran aspek kata kerja aktif tak transitif. Fokus kajian. Fokus kajian dalam kajian ini berkaitan dengan kata kerja aktif tak transitif yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran STPM baharu semester 2. Pelajar-pelajar yang terpilih tidak menguasai kata kerja aktif tak transitif berpelengkap, tanpa pelengkap dan berpenerang. Melalui analisis dokumen yang dilakukan oleh guru, didapati bahawa beberapa orang pelajar kelas tingkatan 6 masih melakukan kesalahan dalam aspek kata kerja aktif tak transitif. Pengumpulan data. Sepanjang pengajaran dan pembelajaran, pengkaji mendapati pelajar-pelajar tidak dapat membezakan penggunaan kata kerja aktif tak transitif berpelengkap, tanpa pelengkap dan berpenerang. Hal ini demikian kerana penguasaan aspek kata kerja yang terhad. Bagi mengenal pasti masalah ini, pengkaji telah mengumpulkan data-data awal daripada lembaran kerja pelajar-pelajar seperti yang berikut. Berikut
merupakan contoh lembaran kerja pelajar-pelajar kelas tingkatan 6 dalam aspek kata kerja aktif tak transitif. Objektif kajian. Kajian ini dilaksanakan bagi mencapai dua objektif utama seperti yang berikut. Pertama, meningkatkan penguasaan kata kerja aktif tak transitif dengan menggunakan kit transitif dalam kalangan pelajar tingkatan 6. Persoalan kajian. Pertama, adakah kit transitif dapat meningkatkan penguasaan kata kerja aktif tak transitif dalam kalangan pelajar tingkatan 6? Kedua, adakah terdapat perbezaan yang signifikan bagi min pencapaian dalam pra-ujian dan pasca ujian? Peserta kajian. Kajian ini dijalankan ke atas pelajar-pelajar tingkatan 6 di sebuah sekolah di daerah Temerloh. Hanya 10 orang pelajar terlibat dalam kajian ini. Peserta kajian dipilih berdasarkan ujian diagnostik yang dijalankan. Berikut merupakan peserta kajian berdasarkan jantina dan usia. Metodologi kajian. Kajian ini melibatkan 10 peserta kajian iaitu pelajar tingkatan 6 di sebuah sekolah di daerah Temerloh, Pahang yang menghadapi kesukaran mengenal pasti kata kerja aktif tak transitif. Kajian ini menggunakan model tindakan Kurt Lewin 1946 dan Laidlaw 1992 dengan 5 langkah utama iaitu mengenal pasti masalah, merancang tindakan, melaksanakan tindakan, mengumpul data dan refleksi. Pengumpulan data ialah melalui pra-ujian dan pasca ujian. Seterusnya, analisis data dilaksanakan melalui analisis peratusan peningkatan dalam pra-ujian dan pasca ujian serta analisis ujian T berpasangan bagi mendapatkan perbezaan signifikan bagi min pencapaian dalam pra-ujian dan pasca ujian. Berikut merupakan model kajian tindakan Kurt Lewin and Laidlaw. Pelaksanaan kajian. Pada peringkat awal, masalah peserta kajian dikenal pasti melalui ujian diagnostik. Seterusnya, melalui langkah kedua, pengkaji merancang tindakan dengan mereka, cipta satu intervensi yang dikenali sebagai kit transitif. Kaedah ini menggabungkan dua kaedah iaitu secara visual dan kinestetik untuk memperkukuh pemahaman peserta kajian tentang kata kerja aktif tak transitif melalui aktiviti sentuhan dan pergerakan. Berikut merupakan gambar mengambil ujian diagnostik. Kit transitif. Kit transitif terdiri daripada 3 proses yang dirangka untuk membantu pelajar tingkatan 6 belajar aspek kata kerja aktif tak transitif secara interaktif. Bagi intervensi ini, pengkaji telah menyediakan bahan-bahan seperti kotak kit transitif yang mengandungi 5 bahagian. Bahagian pertama mengandungi kad perintah yang mengandungi 3 kad iaitu kad kata kerja aktif tak transitif berpelengkap, kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap dan kata kerja aktif transitif berpenerang. Berikut merupakan contoh kit transitif. Berikut merupakan jadual pelaksanaan intervensi. Berikut merupakan contoh gambar pelaksanaan intervensi. Kaedah pengumpulan data, pra-ujian dan pasca ujian. Pra-ujian dan pasca ujian dilaksanakan untuk mengukur tahap penguasaan calon sebelum dan selepas intervensi. Pra-ujian memberi gambaran awal mengenai tahap kesukaran calon, manakala pasca ujian membantu menilai sama ada intervensi kit transitif berkesan dan dalam meningkatkan kebolehan calon mengenal pasti kata kerja aktif tak transitif berpelengkap, kata kerja aktif tak transitif tanpa pelengkap dan kata kerja aktif tak transitif berpenerang. Kaedah menganalisis data, pra-ujian dan pasca. Pra-ujian telah diberi kepada 10 orang peserta kajian itu sebelum intervensi 1 dijalankan. Selepas pelaksanaan ketiga intervensi, pra-ujian, pasca ujian diberikan kepada pelajar-pelajar tersebut. Soalan-soalan bagi kedua-dua ujian itu adalah sama supaya pengkaji dapat melakukan perbandingan markah sebelum dan selepas langkah-langkah intervensi dijalankan. Ujian T berpasangan. Ujian T berpasangan digunakan untuk membandingkan perbezaan yang signifikan bagi min pencapaian dalam pra-ujian dan pasca ujian. Dapatan kajian. Adakah kit transitif dapat meningkatkan penguasaan kata kerja aktif tak transitif dalam kalangan pelajar tingkatan 6? Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terbukti tahap penguasaan peserta kajian dalam kata kerja aktif tak transitif menunjukkan peningkatan selepas peserta kajian menggunakan kit transitif. Sebelum intervensi dijalankan, hasil pra-ujian mendapati bahawa peserta kajian mempunyai tahap penguasaan yang rendah dan sederhana dalam kata kerja aktif tak transitif. Markah yang diperoleh dalam pra-ujian ialah pada tahap 40% hingga 45%, menunjukkan bahawa
peserta kajian menghadapi kesukaran dalam kata kerja aktif tak transitif. Namun begitu, hasil pasca ujian yang dijalankan selepas intervensi menunjukkan peningkatan yang ketara dalam pencapaian ketiga-tiga peserta kajian. Data menunjukkan bahawa PK1 mencapai peningkatan dengan markah 73%, PK2 turut mencapai markah 73%, PK3 mencatatkan peningkatan dengan markah 66%, PK4, PK5 dan PK6 mencatatkan markah pasca ujian sebanyak 66%, manakala PK7, PK8, PK9 dan PK7 mencatatkan 60%. Peningkatan ini menunjukkan bahawa peserta kajian semakin menguasai kemahiran kata kerja aktif tak transitif selepas menjalani sesi intervensi dengan menggunakan kit transitif. Berikut merupakan perbezaan markah dalam peratus bagi semua peserta ujian dalam pra-ujian dan pasca ujian. Berikut merupakan graf perbezaan dapatan markah peserta kajian dalam pra-ujian dan pasca ujian. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan bagi min pencapaian dalam pra-ujian dan pasca ujian? Persoalan kajian yang kedua ialah, adakah terdapat perbezaan yang signifikan bagi min pencapaian dalam pra-ujian dan pasca ujian? HO. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi min pencapaian dalam pra-ujian dan pasca ujian. H1. Terdapat perbezaan yang signifikan bagi min pencapaian dalam pra-ujian dan pasca ujian. Berikut merupakan keputusan bagi persoalan kajian kedua. Berdasarkan jadual 3, skor min yang dicapai dalam pra-ujian ialah 7.1 dengan sisian piawai 0.738. Bagi pasca ujian, skor min ialah 9.8 dengan sisian piawai 0.789. Perbezaan skor min antara pra-ujian dan pasca ujian bagi pelajar tingkatan 6 ialah sebanyak 2.7. Analisis ujian T sampel berpasangan menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan bagi skor min pencapaian keseluruhan pelajar tingkatan 6 dalam pra-ujian dan pasca ujian. Nilai P juga adalah lebih rendah daripada aras keertian yang ditetapkan ialah 0.000 kurang daripada 0.05. Sehubungan dengan itu, HO ditolak. Keadaan ini telah menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan bagi min pencapaian bagi pelajar tingkatan 6 dalam pra-ujian dan pasca ujian. Hal ini menunjukkan bahawa terdapat peningkatan prestasi selepas intervensi yang diberikan. Penutup, kajian tindakan adalah pendekatan efektif untuk menyelesaikan masalah pengajaran di bilik darjah. Melalui kajian tindakan ini, kit transitif terbukti membantu pelajar tingkatan 6 meningkatkan keyakinan, pemahaman serta minat mereka terhadap kata kerja aktif transitif berpelengkap, tanpa pelengkap dan berpenerang. Berikut rujukan ialah seperti yang berikut. Sekian sahaja.